Di luar sana, bila ada kita ada slip perpisahan tu, kita macam dijamin kerja lah. Bila cakap kontrak ni, kalau korang punya performance tak bagus, aku jadi bos, aku tak nak panggil kau lagi. Betul tak Cik Syafi? Ya, boleh saya tambah sikit? Boleh, teruskan. Maksudnya, sesiapa yang masuk melalui Miss Academy dan SIRIM, perpisahan JBK lulus, dapat slip exam, dengan slip exam tu dia dah boleh mohon pekerjaan. Okey. Di luar sana, bila ada kita ada slip perpisahan tu, kita macam dijamin kerja lah. Dijamin kerja. Memang peluang pekerjaan ni banyak je. Boleh terangkan sikit? Dekat Malaysia ni? Ya, pekerjaan memang sentiasa banyak. Dia oil and gas sentiasa berkembang. Bukannya setakat oil and gas saja. Dekat utility, dekat power generation. Betul. Railway mungkin bukan radiografi, dia ultrasonic satu lagi. Ada bidang-bidang. Dalam NET ni ada 5. Ultrasonic, radiografi, eddy current, magnetic particle dan apa nama satu lagi PT atau PT. PT. Jadi semua tu ada bidang-bidang area yang masing-masing. Maksudnya kalau macam aerospace lain. Dia punya method dia. Jadi macam radiografi testing ni ataupun RT ni, dia banyak ke arah oil and gas. Okey. Oil and gas berbanding industri yang lain.